yang mana ada pakai CCTV yang jenis analog, macam hit version yang saya pakai ni. Jika CCTV korang ada masalah seperti tak ada image video, maknanya dekat image video tu jadi kalau hitam blank, cuba check dulu dia punya supply lah, power supply dia punya untuk kamera tu. Macam saya ni, saya check dulu dia punya power supply dia. Power supply dia ni tak cukup dia punya voltage. Sepatutnya voltage minimum dia kena guna 12 volt lah. Untuk setiap CCTV ni dia guna voltage 12 volt. Kalau voltage dia tak cukup, dia akan jadi video tu berbelang ataupun dia akan padam terus lah. Maknanya video tu tak keluar terus, dia hitam terus. Macam yang saya share tu, image tu dia jadi gelap terus. Dia sepatutnya voltage kena 12 volt lah. Syarat spek untuk CCTV, voltage dia kena 12 volt lah. Check dulu power supply, sama ada power supply tu rosak ataupun tidak. Power supply ni dia ada voltage regulator, tapi saya dah adjust lah dia punya voltage regulator tu. Dia punya voltage tu tak naik juga, maknanya power supply ni dah rosak lah. Jangan terus tukar dia punya DVR. DVR tu masih okey, tak rosak. Yang rosak hanya power supply saja. Anda kena check dulu dengan multimeter sama ada power supply tu cukup voltage 12 volt ataupun tidak. Macam ni power supply setiap terminal ni tak cukup 12 volt. Jadi CCTV tu tak dapat nak keluarkan video lah. Jadi gelap lah dia punya kamera tu. Saya akan tukar lah power supply ni. Saya dah order yang baru. Nanti saya tukar lah. Saya akan tunjuk cara nak tukar macam mana. Pastikan anda troubleshoot dulu lah anda punya power supply tu. Yang fuse tu okey, sebab lampu fuse menyala, maknanya fuse tu tak burn lah. Fuse okey, cuma power supply sahaja yang rosak. Yang ni saya test guna adapter power supply 12 volt. Kalau dia okey, dia 12 volt dia macam ni. Dia punya reading dia yang normal punya untuk power supply dia 12 volt lah. Untuk run dia punya kamera tu sepatutnya 12 volt macam ni. Yang ni saya punya proses nak tukar power supply lah. Kalau nak beli seketui power supply box ni mahal sikit, 60 lebih kurang lah untuk 8 channel. Yang ni hanya rosak power supply, jadi tukar power supply sahaja, lebih murah lah. Power supply tu dalam 20 lebih lah harga dia. Sebab dia punya terminal block tu untuk setiap CCTV tu dia tak rosak. Semua lampu hijau menyala. Saya akan test balik dia punya voltage lah. Voltage daripada incoming berapa. Seperti yang saya cek tadi, voltage incoming okey, 240 volt. Voltage yang masuk kepada power supply pun okey. Saya akan cek balik power supply di setiap terminal tu sama ada okey ke tak okey selepas saya tukar power supply yang baru ni lah. Saya akan cek balik. Yang ni saya cek balik setiap terminal tu power supply dia cukup lah. Power supply dia cukup untuk setiap terminal tu 12 volt. Yang saya cek ni satu-satu untuk setiap satu channel hingga 8 channel lah. Semua power supply dia cukup 12 volt. Nanti saya akan pasang balik dia punya kabel tu. Nanti saya akan cek balik sama ada voltage dia akan drop ke ataupun statik. Kalau voltage dia statik setiap terminal tu, maknanya dia punya power supply tu dah okey lah. Dia punya stable lah untuk run CCTV tu. Yang ni saya pasang balik lah. Saya pasang balik dia punya kabel yang saya disconnect tadi. Yang ni kabel semua ni daripada CCTV lah. Kabel positif dengan negatif tu untuk onkan dia punya CCTV lah. Saya guna jenis power supply box macam ni untuk memudahkan saya nak troubleshoot lah. Kalau saya letak power supply dekat CCTV kamera tu,
Susah saya nak troubleshoot. Kalau saya letak macam ni, semua satu tempat, senang saya nak check satu-satu yang mana yang problem, mudahlah. Yang ni saya dah siap pasang dah. Saya akan check lagi sekali setiap terminal tu sama ada voltage dia tu stabil, statik ataupun drop lah. Kalau dia okey, stabil, tak ada drop, maknanya berfungsi dengan baik lah power supply ni. Tengok, anda boleh tengok dekat multimeter tu, setiap terminal voltage dia sama, semua sama. Maknanya power supply tu berfungsi dengan baik lah. Nanti kamera-kamera tu tak ada yang berbelang, tak ada yang blank lah bila kita on tu. Nanti saya tunjuk image yang dah okey lah, image daripada CCTV yang dah okey yang saya pasang tu. Nanti boleh tengok dekat hujung video nanti macam mana. Korang yang ada masalah jangan lupa troubleshoot dulu CCTV anda.